Sebelum video dimulakan, korang jangan lupa tekan button subscribe. Percuma je, gang. What's up, meow? Kita kembali balik game Harta Property Part 2. Kita damai tapi aku tak tahu. Tapi aku sekarang ni aku dah tahu dah macam mana nak yang kat pintu tu kita try. Siap tutup. Bismillah. Okay, kita sambung ni. Tadi tidur. Mimpi. Kita tak boleh lagi. Kita layan je. Kosong. Aku tak boleh pintu macam tu. Nanti kepak muka aku. Okay, kosong. Kosong. Hoi. Oi, sound dia berubah. Sikit. Tak boleh jam sikit kuat-kuat ni. Tak boleh lagi. Kau kepak di keluar TV. Hei! Dekat. Aku tak boleh. Aku tahu kita tepak keluar depan TV. Aku dah boleh. Ui, aku dengar step lagi. Seram ni. Sekejap aku adjust sound. Alah. Apa darah tu? Sabar. Tengok ni. Okay, tak ada apa. Kita balik. Mungkin macam tadi. Okay, apa? Hilang pula. Dek. Tak boleh lah. Sekejap. Bagi aku ready lah. Okay. Jom. Belakang aku. Tak terkejut sangat sebab dia slow. Kalau betul-betul dekat, pom, itu aku terkejut. Alamak, ini zaman samurai ke? Nak buat apa di sini? Oi, alamak.
aku kat sini. Wih. Dengar kan? Weh, dia buka sendiri. Dia buka sendiri. Geramnya aku game macam ni asal aku main. Ke sini. Ada balik. Okay, TV masuk sana. Tak ada apa. Hai! Woi! Sebab tu orang kata kalau dalam mimpi kaki kau macam kayu, tak boleh lari macam lembab pun. Itu maksudnya kalau mimpi hantu ni. Kau macam hantu lari-lari macam kaki kau macam slow. Terialah laju. Pelik betul lah mimpi ni. 2 weeks later. 2 weeks. 2 weeks. Nice. Okay. Oi, teleport lah. Boss, what is going to be lately? You've been busy at the work a lot. OT boss, sorry I haven't been sleeping well. Jump scare jadi come on get together. It's cool, you know. Tahu lah boss. Yeah, sorry. Macam dia tak pernah je kan. So tau. Why can't you sleep? Mimpi jump scare. Be playing game too late or something. Tak adalah. No, it's not like that. Lately I behave with you big dreams every night. Okay. Dreams? Ayat tu macam, kau mimpi ke? Kau tak pernah mimpi ke bos? Sianya. What kind of dreams? Saya mimpi saya dapat kau yang 4. Sugar. I don't even sleep. I just walking down the hallway over and over. Every time I wake up, I just tak perlu pula mimpi hantu. And then I can hear stage noise for the room's door. Because of that, I can see properly. Maybe should tell the apartment manager, but it's not a story. Maybe only happens if I immediately say it's be already. If it you work, it's a mission. Yeah, I think about it. Saya fikirlah bos. Senang kau kata bos, bagi aku duit dulu lah 1,000 sebulan. Bagi duit bos. Ingat murah ke? Bilik sewa 400 sekarang. I don't have money. I can't move. Bagi duit. Ini baru betul bos. Bos dari Sugar. Macam apa KA. Ni bagus lah. Wow. Selalu ni bos tak kisah kalau dia sakit. Thank you, Lily. Anyway, apa namanya for nothing change. Dia tak kira pada movie. Got it. Okay, bos. Oi. Ribut Aku tahu kau kena kejar Oh. Alah, tak lagi lah aku dah chat. Aku busy dah, Mat. The people will see that. Are you serious? Yeah, no, just be careful. Okay. So kita gimana? Wih, aku tahu mah betul lah jalan macam ni. Kalau ini mesti ada jump scare ni. Oh, kita
kita balik apartment. Tak ada bagi test. Tak nak aku balik apartment. Oh, bahagi crash ni. Tak cahaya betul game macam ni. Jiran aku tu. Bang, kau apa depan bilik aku? Alah, buka tak salah. Wih, gitu je. Betul lebih kita. Buka lampu dulu, apa lampu. Ni tiba-tiba buka pula pintu ni. Dah kenapa? Takut. So, kena buat apa? So, nak buat apa? So, kita mandi kot. Alamak, aku ni pontianak ke? Basuh baju? Tak, aku dah basuh semalam. Tidur. Tengok TV. Main game. Tidur kot. Masalah tak boleh tu. Aku apa ni? Tak boleh. Tak ada. Kita check dulu. Tak ada buat apa. Okay, dia suruh kita mandi. Kita busuk sangat. Tak ada, kita dah wangi. Nak kuat apa ni? Tak ada test apa-apa pun test suruh kuat. Dia suruh kita berak. Kita lupa flash je. Aku rasa aku dah flash. Ayo. Sekejap. Kita sekeliling dulu. Ansih aircon mungkin rosak. Tak, kalau tidur dia ada interest kan. Kat E apa semua. Tak ada. Abaikan. Okay, tidur. Tidurlah, nak buat apa? Itu lampu malam. Ya Allah, nak suku apa je? Cak, mungkin. Kalau ikut logik, tadi pintu tandas buka. Pintu toilet. Mesti jadi suara something. Aku cek sekejap. Tak ada pun. Sekejap. Masalahnya aku tak dengar apa. Langsung tak kuat patutlah. Rumah tu orang nak campur. Tak kuat. Saya kuat aku duduk jump scare. What the hell the guy do you for doing salat at night? Malam pertama. Tahu malam Jumaat. Fikir-fikir kan. Abang ni single tau. Abang ni single nampak. Apa tu? 9 tak. Kos tu 10. 9 setengah. Give me a break. Alamak. Dah betul. I should go say something. Maybe. Makin bang, kuat apa bang? No, never mind. Okay, I don't really read the neighbors. I told the manager about it tomorrow. Okay, betul. Betul, lapar pula.
Alah. Ke pula aku lapar ni. Cepatlah. Ini yang sedih hidup bujang. Tak ada bini tolong masakkan. Oh, kuatnya. Rosak nanti. Oh, kena pergi beli. Oh, gitu. Aku takut. So sikit lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Kan dah agak dah. Oi. Agak-agak lah. Kita tingkat 2 je tau. Tak ada tingkat 5. Aku tahu tingkat 2 yang buat. Sikit di sini. Pergi apa tu? 811. Wow! Tak nampak ke? Dia tak kira. Biar cik binti toilet paper. Toilet paper. Nasi ada ni. Aku dah tak ingat. Dia chips kan? Chips. Cik betul kat sini ke? Okey, ngam. Jom ayah. Mai. Baru nak cakap welcome. Oi. Balik. Lapar ni. Apa tu? Polis. Pak polisi. Wih. Panjang baca penjenayah. Wih, benda. Oh, kilat. Aku takut dia kejar ni. Alah, macam pula. Aku takut betul lah dekat belakang ni kejar. Bang? Oh, ni apa? Management Ya Allah, muka bagi elok sikit. Kau tu buat apa? Lepak sini. Baru nak cakap. Ayo, 3 jenis modern tak adalah. Tak ketekan lah. Kau AB ni dia bawa ini satu ni. Jadi administrational perlu. Kenapa dia orang dah kahwin kan? Saya single. You say terus berubah sound dia. Nyawa seperti We have a setting on it that I can show you. However, I don't have the activity dia itu ada di semua orang pula. Ini aspek tu episode. Ayah berbanding tu. Tak pasti aku game ni dah ada ending, 2 ending. Tapi kita cuba lah. Ni bila aku. Ni habis ke? Oh, tak payah kuat sangat. Aku tekan. Maybe it's just my imagination. Maybe. Oh, tidur. Okay, alamak, aku baru nak makan.
Aduh, sampai kacau tidur. Kita dia. Aduh, aku dah kerja pagi ni. Aduh, aku nak pagi ni. Enough already. Tak tahan. Aku kerja pagi tau. Basic 2,000. 1,700. Aku nak potong basic. I can take it anymore. Oi, berani. Oi, mana pula ni? Kuang macam betul. Ui. Relax lah. Aku tak ada yang tekan aku ni. Sumpah lah. Dapat achievement. Kenapa aku apa? Jadi apalah. Lebih kita kena cari kunci kot. Aku takut ni. Tengah ada apa? Aku tak boleh. Tengok. Yang mimpi kita tu. Okey. Apa benda ni? Oi! Sosong dia berubah, Mat. Kenapa dia tak buka? Sungguh kejam. Tu nak buat apa? Telefon polis lah. Damn. Apa damn? Semua kami. I need to hide. Alamak. Pisang. Dekatnya muka. Yodai, itu. So, jap. So, tanda se. Kita bila lagi. Alah, ulang balik. Pisang. Dia sok sini. Jadi, tak ada apa. Kita pergi pintu balik. Oh, memang kena explore lah. Kita explore dulu. Apa ni? Ui! Sound dia tak boleh diam sikit. Okay. Hey! Kejus. Maksudnya kita kena keluar lah. Kita kena keluar. Okay, kita sekali explore. Okay, tak ada apa.
Tak ada apa sini macam biasa. Tengok lari. Okay, sorry dong ni. Harus kita lari lah. Okay, mana? Okay. Shio nak lari macam mana nampak ni? Slow. Dekat shift tak ada apa. Tak boleh lari. Asal ni tak boleh lari? Aku apa? Aku ke sembunyi kat kotak? Ke kat almari? Cuba sekali. Tak ada apa. Tak ada apa. Tutup dulu. Aku rasa sembunyi kat sini lah. Jadi tunggu ada sound dia dulu. Okay. Damn. Someone's coming. I need to hide. Ya Allah, dalam macam ni macam mana lah nak hide ni. Okay. Okay, tak ada apa. Okay, selamat. Tutup. Oi. Did you get cash? Huh? You should put the door back. Apa? You should put the door back. It was. Okay. Maksudnya pintu tadi tu aku tutup lah. Alah, aku ni pun satu. Aku tak pernah masuk rumah penjenayah. Rumah pembunuh. Okay. Dah tutup semua. Okay. Damn. Someone is coming. I need to hide. Okay, dah tutup. Okay, okay, confirm Okay, dah tutup semua. Kita tutup lagi. Okay. Kali ni mesti menang. Tutup lah habis. Kita diam. Betul apa? They gone? Tak tahulah bang. Oh, ketekan. Alah. I could see clearly but I think I will go forward to tu. You will see your P to go someone. Apa manager dia buat apa? Guna muka seram dia. Polis lah. Ish, takut dia muncul muka dia ni. Okay. Kita dah boleh lari ni. Takut pula aku. Bang. Relax. Dia lagi juga. Lupa. Belakang dia tu. Bang polisi. Belakang aku. Stop. Wait. Okay. So menang tak?
The man next door was arrested on suspicion of murder in room 204. Upstairs, so much individual body was discovered. However, the pump manager vanished that night. Man missing out. Nasi kita tahu manager. Tengok. Police suspect oh, okay. I borrow money for my boss and of the memories of incident still. But the nightmare has stopped for now. Tu sekarang lah. So kita kuat pemanager tak function. Kau aku dia beritahu kita, Adi ada orang kat rumah kau tu. Siap. Tak kasihan ni, tak kasi member dia. Thanks. So the guy is just really there, yeah. Okay, dia blushing kot, dia malu. Dia introvert. Rumahnya saya tak kasi buat apartment manager ni. Ni quick vanish. Wih, what's up? Nothing. Wih. Good ending. Kita memang ada 2 ending lah. 3 ending kan. Kalau kau nak tengok semua ni, kau boleh tengok YouTube lah. YouTuber main-main. Tapi aku tak cek 2 ending lah. Tapi okay. Nice. Kita dah bercep tu semua okay. Boleh lah. Cuma yang kita tidur tu, itu macam complicated sikit lah. Aku pun tak tahu tu. Itu pun aku tengok. Okay, baru faham. Okay, terima kasih untuk tengok. Korang jumpa like, subscribe, share video ni. Okay, bye bye.